masuk ni? Aku rasa kena masuk terbalik lah. Plan last minute. Kita orang nak pergi Sabak Benam. Kalau tak nak pergi Ulu Langat, aku tengah cakap ni. Respect sikit. Respect mana? Kau dah tak berhenti cakap pula. Plan sepatutnya nak pergi Ulu Langat, mandi air terjun. Tapi last minute dapat cuti panjang. Kita orang plan nak ke Sabak Benam. Mungkin ambil 3 hari 2 malam. Dah siap-siap set up bakul apa semua. Sampai bapak aku pun duk nukang-nukang kak. Macam-macam hal lah. Ha? Stand by Abim. Bye. Aku dah tak sabar nak gerak Hari Ahad kita gerak. Set up bakul dulu. Esok kita pergi Sabak Benam. Yang last minute lah bawa cari barang. Itu tak kena lah, semua last minute. Esok apa nak jadi. Nak kelas belakang last minute Tengok esok apa jadi lah Okay, tunggu esok lagi. Mantap. Menjelajahi Sabak Benam. Jalan ke Sabak Benam. Kita sekarang on the way ke Sabak Benam selama 3 hari 2 malam. Tengok apa jadi. Ini semua plan last minute. Selamat pagi. Cik, ke mana je ini? Sabak Benam. Siap lah. Tak boleh lepas tangan tu. Kita on the way ke Sabak Benam. Percutian selama 3 hari 2 malam. Yang menyeksakan. Tak adalah menyeksakan, enjoy je. Ada cakap menyeksakan pula. Melayang di tengah pekaca malam. Last sekali tak jadilah pergi Hurangan nak mandi sungai. Kita orang set up pergi Sabak Benam. Mungkin 3 hari 2 malam lah. Sebab aku sini ada kenduri kat rumah nenek aku. Jadi hari kedua tu pergi rumah nenek aku, settle dulu sebelum puasa. Ini first time aku punya nak touring. Macam-macam touring lah. Poyo-poyo nak touring. Lepas tu nak taruh beg. Cuma set up beg lah. Tak apa nak cun lagi. Nanti kalau dah okay, next time cari yang proper sikit lah. Ni member kalau gabut sangat ni. Last minute check barang. Salah betul. Beria lah bocah ni. Hatiku rawan gulana membuncang. Tadi dah lalu Pekan Tanjung. Lepas Pekan Tanjung kita orang masuk alam. Nak mengalir ke ni lah, Bang Gena lah. Tapi nanti ada kedai sarapan kat atas tengah tu. Tengok lah macam mana. Mana buka? Tutup kedai kan? Tu lah.
Tak sebel lu. Jalan tak sepi lu, main kedai Jalan tak sebel lu, kedai pula tutup. Kedai tutup, kau nak makan apa lah. Member baruk dah apa. Kau peyek. Akhirnya tak ada kedai makan buka. Aduh, macam nak puasa ni. Tak ada kedai makan buka, Im? Ha? Aku straight je lah, jalan-jalan. Nanti ada. Mana jalan. kita berhenti je. Kita tengok sini, tengok ni. Ini jalan utama dia. Yang ni? Ini jalan ni boleh lah, tapi boring lah. Jauh eh? Ha, betul. Ha. Kan ni kita tengok map Strava. Dalam sikit kan? Kereta kan sodok je. Sodok. Sodok manis-manis. Lalu kita naik lalu sini lah. Straight sini. Ataupun sini, belok sini kan. Ha. Sini mungkin jalan okey sikit lah. Ada makan-makan tu. Ada kau dah. Ala kenduri kita masuk je. Jom, kedai. Okay. Kedai kita masuk je. Tapi kat depan tu tiada biduh berlayar sunyi, kalanganmu bersemayam di hati, lembut bayang tak ku nanti, sebab kau hadir tak pernah pergi. Oi, kepala LC jom. Mangan-mangan dulu kan. Dia tak sarapan lagi ni. Kena ucanai dulu. Daripada tepi sawah. nanti dari sini kita ke mana? Kita ke Bangkenal, lalu dekat jalan tali air. Sana ada jabatan special. Jabatan. Ha. Jabatan Bridge. oh bridge. Ke sebelah lah. Jambatan Ha, lah. jambatan. Sana so kita bila ambil gambar situ lah. Dan kita terus pergi Bangkenal. Mantap. Mantap Aim. Mangan. Roti canai bawang. Kampung Mari. Okey, masih. Ni on the way ke Skinchan pula. Makan roti telur 3 orang. Semua air teh ais RM10. Wah, juga tak? View dia baik tu lah. Jatuh Pak Im. Jatuh oi, kena kepala kau. Budak tu mancing kena kepala kau lagi. Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama kau, Dik? Kau selalu mancing sini? Selalu mancing sini? Baru je. Tapi kau cakap OL lah, Dik. Apa kelebihan kau ada lagi? Mancing. Okay, Selain bagi. mancing, apa yang boleh buat? Main apa? ATV. Oh, ada TV depan ni lah, ATV. Try. Lama. Kau memang otai, Dek. Oh, style. Pandai berenang tak? Boleh berenang? Tak boleh. Dah lah, gerak dulu lah. Okay. Mengalir ke Skinchan. Tadi ambil gambar jap dekat tali air sana tu. Ni memang full sampai Bangkenal. Full sampai Bangkenal lah.
Lalu Bang Kenal terus direct ke Sungai Haji Durrani lah, ke chalet member aku. Okay, sampai Skincan. Masuk pekan luar. Skincan in the house yo. Masuk anu ni. Nanti pada sana kan? Terus ke sana. Masuk. Masuk. Lagi apa makan lah? Makan. Makan ni lagi. Sikit je lagi. 20 tak sampai lagi. Ya, anak saya. Memang lah break kau dah ujung lah. Kecoh. Ya. Ada kat pekan Skincan dah. Esek moja longgar, jadi macam goyang-goyang sikit. Aduh, Ishan. Tadi aku punya macam cabut bakul. Nes ketum. Nice with Skincan. What nest? This is a Nes ketum. Nest oh, wow, very nice. And in Skincan. Can you tell me what nest ketum? Nes ketum is energy drinks. Oh yeah. Malay culture. Malay culture. You can try it. In Malay, In what Skincan. we call? Kalatum. Kalatum. Kita orang keluar balik daripada pekan Skincan. Lalu belah sawah. Terus mengalir ke Sungai Haji Durrani dulu. Cuaca okey. Tak panas, tak mendung sangat. Lek-lek je. Okey, gerak dulu lah. Aduh. Jatuh kopi pun. Gilang ganjur Ada gilang. Gilang kokain. Oh, kedang. Allah.
Panas. Tadi kamera reduk lagi. Panas Cik Man. Panas Cik Man. Ni dah sampai area Pasir Panjang ha. Ni apa sepanjang nama ni? Ikat-ikat sikit lah. Ini baru lepas Sungai Leman. Tadi Sungai Leman. Itu. Area sana tu Pasir Panjang. Kita sekarang dekat Crossroad. Crossroad kita nak jumpa, kita nak bertapa dengan apa nama? Nak fight dengan Steve Vai. Steve Vai. Wanjai. Panas. Lipat ada kan? Kita lipat petai je koko. Okey, jom. Jom. Dah, kasih lagi. Ha? Cik, kita ke tunjuk ataupun zoom. Okey. Sekejap sikit lagi. Okey. 1, 2, 3. Kita ke Sungai Besar. Belah sini baru nak tanam kot. Belah Kincan. Hijau cantik hijau dia. Kat sini baru on the way kot nak tanam. Beringkat kan. Aku dah kat area Pasir Panjang lah ni. Sana tu rumah nenek aku tu, sana tu. Tapi aku pergi rumah nenek aku hari Isnin lah. Sebab esok pagi nak ke Sabak Penang pula. Ni aku tidur dekat Sungai Besar je. Kat chalet member aku. Chalet je nanti aku share tempat dia. Rehat, esok pagi pusing Sabak Penang pula. Habiskan belahana punya. Masuk Pekan Sabak. Pusing baju 38 tu. Lepas tu straight sampai ke Pancang Perdana. Turun balik ke Pasir Panjang. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kayu? Macam mana aku tak kayu? Buat panggil aku. Buat racun sial. Okey, asyik kau. Goyang je. Goyang ke? Ketat ni atas ni. Atas dah ketat bawah tu. Ni bukan bawah ni. yang patut ketat kan? 40 kilo lagi brother. 2 kilo lagi. 40 sikit lagi kau boleh. Lebih kurang ah. 40 lebih lah. 40 lebih. Ini memang straight je ni. Surga. Kau pergi mana? Kau pergi surga. Dah. Okey. Dek, di mana? Sabak. Okey. Dekat Petronas Sungai Haji Durrani. Minum dulu. Aku nak beli air, air bertenaga. Tenaga Yang G-Shock tu. Yang gambar putih tu. Apa? Gatorade. Gatorade. Okey, ngam. Tadi bukan kelapa tadi? Ada banyak sini. Yang aku nak makan. Kita naik Sungai Besar dulu. Naik Sungai Besar dulu, makan tengah hari dulu. Lelek tu, baru sampai Sungai Haji Durrani. Masing-masing senyap je. Kelaparan kan, senyap je. Tunggu sampai Sungai Besar ni, sikit lagi. Tinggal beberapa tu tinggal beberapa tinggal beberapa ratus meter lagi. Kayuan terkejut. Mudah-mudahan hujan. Sana hujan.
Sini panas. It's raining. Tadi panas, tiba-tiba hujan pula. Memang cuaca suka diramal lah Mbak Im. Tadi panas berdenting. Dah nak sampai lah, sikit lagi. Dalam 200 meter lagi. Hujan pula. Bola, tahan lah, perut dah berbunyi. Ha? Perut dah berbunyi. Bunyi eh? Ha, Macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi dia? Tak lapar ke? Kawan aku 2 ekor tu dah lapar dah. Kuala Krau. Kuala Krai ke Kuala Krau? Kuala Krau. Karau. Lalu. Sini lagi. Oh, makan tak ajak lah. Pasal tu. Semua tu. Semua tu. Bengkok kau punya RD. Okay, ngam. Awim. Ngam tak? Tuan tu. Ngam. Tadi tu berapa ya? Ha? Kau makan apa ya? Kandung kol, tempe, gulai. Dan daripada Kelang sampai Sungai Besar baru tahu stokin terbalik. Passion. Ha? Passion. Rosak. Passion. Apa problem? Jadi tinggal kat kedai best sekali nak pakai kiri belakang. Kalau kiri belakang beg aku boleh taruh kat belakang. Bila barang aku kat depan, lama aku je bakul jadi patah pula. Salah betul lah macam ni. Bila kau try? Tegaklah kain je kan. Turun bukit ramah terus kena angin. Salah nak masuk? Kena banding tu. Makan modai. Yelah, daripada aku bakul tak pasti kan. Kayak lagi esok lalu kat gravel jatuh pula aku punya bakul. Mama modai. Untuk kawan-kawan kalau ada yang nak beli basikal ni, mungkin habis trip ni aku serius nak jual. Aku nak cari basikal yang upgrade sikit je. Basikal ni okey, body alloy sedap, jalan jauh sedap. Okay bos, jumpa lagi. InsyaAllah. Saya nak gerak dulu. Thank you Selamatkan. Subscribe. Minum mana weh? Dah sampai Sungai Besar weh. Jangan cabar aku weh. Aku sampai Sungai Besar je. Mana kita? Minum mana? Nampak ni macam pergi mana. Daripada Sungai Besar, kita nak pergi ke Sungai Jidorani. Patah balik ni. Patah balik. Kita patah balik ikut jalan Penang. Mengambil masa dalam 30 minit. Cantik. Mandi-mandi sana lah. Mandi-mandi sana. So malam ni kita tidur situ lah. Malam kita di situ. Kita tidur chalet kat situ. Apa pun, zas. Batik. Tak sabar nak masuk bilik. Masing-masing dah panas lah ni. Nombor 4 kan? Nombor 2 yang mana tu kan? Sampai dah di desa. Cantik tak? Tempat dia cantik. Di desa Resource. Ini tempat member aku. Boleh lah nanti korang nak sewa sini kan. Kayu daripada Meru sampai sini Sungai Jidorani. Nak tadi ke Pekan pun tadi kan 20 minit Wim? Yes, 20 minit kat 2 minit? 20 minit. 20 minit lah ke Pekan Sungai Besar kayu. Sekejap nanti aku letak nombor. Dah lah, aku malas lah buat video panas. Baru lepas mandi, relax nak pergi makan petang pula. Ada kulit lekor ke, pergi belah pantai ada. Tengok ada apa. Ada mojang ni. Ya, makan mora ya? Dah ngok? Tegak tom yum okey tu.
Tom yang mana? Ada tom yum. Baik kat tu. Ni kawan sekolah aku juga. Si Dodo. Teman aku makan lah. Okey, lagi. Kena motor. Ada. Ada motor? Tak ada lah. Makan Makan mana? Kau orang sini? Tak tahu gila. Aku Tak payah jadi orang Sabak lah kalau tak tahu. Gila. Ha? Makan mana? Ada sini? Ada kedai Tom Yum sini? depan ada. Sini pun ada ni. Murah. Ni. Boleh aku ajak kau makan murah, makan ikan ke. Biar nak patut ni ke. Sini baik. Do, kau kan ada basikal? Basikal aku dah tak boleh bawa jalan jauh lah. Ada? Sebab aku dah tak jaga. Dia punya bearing semua. Itu yang kau kayu kat rumah tu. Yelah, yang tu dekat-dekat je. Itu MTB kan? MTB kan? Bawa lah. Repair. Off-road. Aku ni pun boleh off-road ke. Aku ni semua retro je. Allah selamatkan kamu. Cium, Joem. Cium, mau jalan belanja kau cium ni baik. Makan dulu. Ikan tengah masak. Makan dulu. Jom makan weh. Cedok dulu. Allah baikkan nasi malam tanah makan azab anak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak makan. Ya. Masih je belanja. Murah sikit, murah RM200 je. Weh, Sejujur. makan lah. Sampai umur murah rezeki je. Cukup. Amin. Panjang umur murah rezekinya. Cepat guru lah. Bawa lah. Bawa balik lah pasal dapat. Zaman sekolah tu kan. Ni balik terus senang ni. Ni balik terus senang ni. Ini besar. Esok bergerak ni. Baik tu. Tapi nak family dia. Malam aku yang kita nak pergi camping. Aku. Siapa punya camping? Zaim. Dua orang. Aku dengan Zaim lah pergi dagang tu. Tengok. Kalau tu ada salah mana. Ya, Betul lah. Ya, jangan marah. Tegur dia. Ha? Kata dia.